sekarang kita nak pergi ke Istana Besar Seri Menanti. Ini jalan masuk dia, Seri Menanti, 6 km, Royal Seri Menanti kok. Masuklah Bandar Diraja Seri Menanti. Oh, depan balai polis Seri Menanti. Oh, tu dia muzium dia. Boleh masuk ke? Macam tutup je, macam under renovation dia. Tapi ni Masjid Diraja. Ini masjid. Oh, ini lah kawasan istananya. Mana kawasan istananya? Tak apa. Inilah kawasan Seri Menanti. Istana Besar ke kanan, Senaling, Kampung Bunyau. Macam orang kat Sabah lah, Bunyau, Senaling. Sana Daulat tuanku. Oh, first time sampai kat sini. Kita pusing balik semula. Istana Lama Seri Menanti. Oh, di sini lah museumnya. Ialah Museum Diraja. Ke sebelah sana jalan dia. Okey, tak apa, kita pusing. Kat rugi. Oh, rajin makcik ni. Jalan masuk. Oh, macam mana renovation dia, bangunan pentadbiran. Under renovation dia. Kerja-kerja sedang dijalankan. Boleh tengok dari luar je lah. Istana Lama Seri Menanti, tapi tak boleh nak masuk sekarang ni, under renovation. Ini bangunan pentadbiran dia, Balai Lengkungan. Kita tengok sejarah dia. Dia under renovation. Sejarah dia. Museum Diraja Seri Menanti Kuala Pilah. Museum Diraja Seri Menanti merupakan salah sebuah istana lama Malaysia yang indah. Seni bina tradisional dibina tahun 1905. Siap 1908 oleh tukang kayu yang mahir dan terkenal, Kahar dan Taib. Salah satu menarik mengenai seni bina ini, pembinaannya tidak menggunakan sebarang paku. Oh, sayang tak boleh masuk under renovation. Menarik. Ini Tata Rencana. Tata Rencana ni sejenis kenderaan digunakan dalam adat istiadat Kota Balan. Kota Balan dulu yang maha mulia yang di Tuan Besar Negeri Sembilan. Ini dia rupa kenderaan dia. Ini gimnasium kan. Kenderaan ni ditarik ni, dibuat daripada kayu tanpa menggunakan paku. Ini dia kenderaan ni. Ini kenderaan dia. Ini istana lama dia dalam renovation. Gambar dari sisi. Ini dalam proses renovation. Kita tengok daripada arah lain. Istana Lama Seri Menanti, tapi dah 2 tahun dalam renovation. Tak boleh masuk. Kita tengok daripada luar lah. Ini dia. Ni apa dia tulis ni? Museum (1992). Ini dia.
Middle East. Yang masih under renovation. Ini binaan lama tanpa menggunakan paku. 4 tingkat. Sudah nampak. Masih dalam renovation. Ini jalan ke istana baru. Inilah tadi panca istana yang lama. Oh, cantik sana. Ini kawasan istana Seri Menanti yang baru. Ada orang jogging. Mana boleh masuk istana? Ini dia. Lepas itu kita reverse lah. Tak boleh masuk. Inilah istana Seri Menanti. Kawasan istana Seri Menanti. Oh, dia ada rumah-rumah persidangan dekat sana semua nak. Sebelah sana ya istana lama dia yang dijadikan muzium. Ini bulatan dia. Bulatan ni dia tulis Daulat Tunku saja. Seri Menanti. Oh, tu Seri Menanti 0 km. Kat tengah-tengah tu. Seri Menanti 0 km. Okey, ini kawasan Seri Menanti. Tasik Londa Naga. Oh, sekolah Kekuasaan Tunku Laksamana. Oh, ini sekolah raja-raja ni. Kolopilah. Ini masjid ni pun macam renovation ni. Ini masjid. Masjid apa? Dia tulis masjid apa? Masjid apa dia tulis tu? Tak nampak. Bandar Seri Menanti. Cantik kawasan ni. Ini Pekan Seri Menanti lah ni. Dia tulis Bandar Seri Menanti. Okey. Ini Pokan Kolopilah. Area Kolopilah. Dah maju dah, cantik dah. Seri Melang. Oh, MRSA Cawangan Negeri Sembilan. Kuala Pilah. Tu ada tulis Kuala Pilah. Inilah area Kuala Pilah. Daulat Tunku Kuala Pilah. Kiri akan pergi Bahau, pergi Karak, Kuantan. Kalau kanan kita pergi Tampin, Melaka. Oh, tengok dia punya mirror, dia punya apa? Kedai-kedai lama, dia punya drawing kat bangunan kedai lama. Kita ke kanan Tampin, Melaka. Kalau kiri pergi Bahau, pergi Karak, Kuantan, masuk Pahang. Kita ke kanan.
Ada Zeus Coffee. Saya punya. Continue on Route 9 for 4 kilometers. Okey. Sempadan Kolo Pilah, Jempol. Kita nak ke kanan. Continue for 13 kilometers. Sekarang kita telah berada di Rompin. Rambau Rompin, tapi kat Jempol. Oh, Rompin Jempol. Jangan silap ya. Bukan Rompin Pahang. Ini Rompin Jempol. Tu dia tulis Rompin Jempol. Kereta api. Ini kat Rompin Jempol. Sekarang kita di Gemas. Taman Medan Selera, Gerai Taman Rekreasi Gemas. Ini Gemas. Stesen kereta api lama Gemas. Sana stesen kereta api baru. Ini stesen kereta api lama Gemas. Ini Pekan Gemas yang baru. Inilah Pekan Gemas. Gemas 1906. Ini stesen baru, hari baru. Ini stesen lama. Lima pasturi. Lokomotif asal. Budak fan. Ini gerabak jenis kargo tertutup. Ini jenis gerabak kargo jenis tertutup pallet. Bogi. Peti besi untuk digunakan untuk menyimpan wang tunai tiket. Ini peti besi. Ini ada 4 ni. Ini troli barang dulu-dulu.
seperti besi. Ini timbang barang mekanikal. Gambar ini seperti timbang barang mekanikal lama yang digunakan untuk menimbang barang yang berat. Ini penimbang dia. Daripada sini boleh ke Pagoh, boleh ke Muar. You've arrived at your destination. Pondok Polis Bukit Kepong. Oh, ini Pondok Polis Galeri Darurat Bukit Kepong. Okey. Itu Sungai Muar. Ini Sungai Muar. Okey, kita pergi Masjid Jamek. Mana masjid dia? Oh, tu dia depan tu masjidnya. Ni dia masjidnya. Masjid Jamek. Kereta tak boleh masuk kat sana. Ini Masjid Jamek. Bolehlah kita pergi semayang kat sini. Kita semayang dulu. Okay. Okey, Masjid Jamek Pekan Bukit Kepong. Okey. Sana Sungai Muar. Sebelah ni tanah perkuburan. Sana ada makam pahlawan dia. Nanti kita akan pergi ziarah. Tapi itulah di sebelahnya ada jirat Cina sedang semayang tu, bunyi conceng-conceng. Okey, inilah Masjid Pekan Bukit Kepong. Ini pemandangan dalam Masjid Bukit Kepong. Sana tu adalah Museum Bukit Kepong tu. Dan yang di depan ni, yang dekat ni sebelah dengan masjid ni, ini masjid. Masjid Jamek Pekan Bukit Kepong. Ini dia. Sebelah ni adalah tanah perkuburan. Yang berbumbung tu saya rasa yang kata pahlawan yang terkorban masa tragedi Bukit Kepong. Nanti kita akan pergi ziarah. Sungai Muar. Sana Galeri Bukit Kepong. Ini tadi Masjid Jamek Bukit Kepong. Sana daripada arah mana tu? Arah Tangkak kot. Okey, ini Masjid Jamek Pekan Bukit Kepong. Sebelah ni tanah perkuburan. Tanah perkuburan Islam Bukit Kepong dan pusara anggota polis peristiwa Bukit Kepong Muar. Okey, kita pergi ziarah. Inilah suasana keadaan tragedi peristiwa Bukit Kepong. Inilah kawasan Bukit Kepong. Ini dia pusara pejuang Bukit Kepong. Ini Pekan Bukit Kepong. Kita nak ziarah. Kita nak ziarah pusara pejuang Bukit Kepong dalam peristiwa Bukit Kepong.
Pusara ini berada di sebelah Masjid Jami' Pekan Bukit Kepong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Okey. Tengok ni. Okey. Ini senarai anggota polis yang terkorban. Gerbang Pusara Pahlawan Bukit Kepong ini dibina bagi mengenang jasa anggota polis yang gugur. Anggota polis yang gugur seramai 14 orang. Polis bantuan 5 orang, isteri anggota polis 2 orang, anak 2 orang, orang kampung 2 orang, dan yang cukup parah dan selamat 4 orang. Okay, ini dia. Assalamualaikum. Jadi mungkin ni pusara, sebelah dia kubur Cina, mungkin akan berbunyi sikit lah. Sebelah ni tadi masjid. Bismillah. Sebelah ni tadi masjid. Masjid Jami' Pekan Bukit Kepong. Ini pusara dia. Subuh 5 Jamadul Awal 1369, 23 Februari 1950. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini dia antara makam-makam dia. Al-Fatihah. Okey, inilah makam peringatan anggota-anggota yang mempertahankan negara dari satu serangan komunis di Balai Polis Bukit Kepong pada subuh 5 Jamadil Awal 1369, 23 Februari 1950. 24 orang terkorban, anggota polis, isteri, anak, polis bantuan dan orang kampung. Ini dia makam dia di dalam. Tu yang kecil tu anak tu. Tu batu bulat tu perempuan. Batu bulat lelaki, batu lepil perempuan. Batu lepil perempuan. Ini dia tanah perkuburan dia. Seterusnya kita akan pergi ke galeri muzium. Bukan galeri, muzium bersejarah pejuang Bukit Kepong. Selamat datang ke Bukit Kepong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh masuk dah? Close. Galeri darurat Bukit Kepong close. Kenapa close? Alah, Pondok Polis Bukit Kepong kenapa close? Okey. Galeri darurat Bukit Kepong, tapi malangnya hari ini tutup sebenarnya, tetapi dengan jasa baik guard polis di depan tu dia benarkan saya masuk untuk melihat secara luaran sajalah, tak boleh masuk ke dalam galeri lah. Ini kawasan dia. Okey. Ini pekerja pembebasan, ini pengawal dia. Datang sini sajalah untuk bidang okey.
Galeri darurat Bukit Kepong. Ini gambar lawatan. Tapi tak boleh masuk ni. Dapat tengok daripada luar saja. Ni sebelakang. Jadi bandit tu attack daripada sungai dan keliling ni. Dia fahamkan daripada keliling ni. Sebab dia nak tawan Bukit Kepong ni. Nak rampas senjata. Tapi mereka tak dapat apa. Masa tu yang mereka bakar. Ini dah story dia lah. Ini story dia. Peristiwa Bukit Kepong 23 Februari 1950. Itu story dia. Ini yang meninggal. Ini saudara yang meninggal, yang terkorban. Ini kawasan ni banjir. Ini paras pada 2017. 2017. Ini 2022. Yang ini yang terbaru 2023. Selepas tu ada cik? Harap jangan Ada. Selepas 2023 tak ada. Alhamdulillah. Okey. Biar putih tulang, jangan putih mata. Okey, itulah police station Bukit Kepong, mahal atas sungai. Asalnya itulah bentuk dia. Okey, galeri ini dirasmikan oleh, disempurnakan oleh Perasmian Galeri Darurat Bukit Kepong pada 2017. Sultan Ibrahim Agung sekarang ni. Okey. Ni dia sekitar dia. Ini galeri dia. Ini keseluruhan galeri. Ini pemandangan keseluruhan galeri.